Assalamualaikum guys, welcome to YouTube channel Hazim Sazali. Senam untuk sihat sado itu bonus. So untuk video kali ni 2 minggu sebelum competition Hong Kong, WNBF Hong Kong. Erti kata lain, kalau orang tanya saya, bang, competition bila? 3 minggu lagi. Bang, competition bila? Bulan depan. Tapi sekarang ni, bang, competition bila? Minggu depan nak pergi Hong Kong dah. So minggu depan saya nak fly, nak terus pergi Hong Kong, competition kat Hong Kong. First competition 2026. Tahun ni mungkin ada 4 atau 5 competition. 2 tahun lepas saya masuk 4 competition. Tahun lepas pun 4 competition. Tahun ni target try 5. Tapi kita tengok macam mana nanti. Tapi tak nak cerita panjang. So ini adalah first competition untuk 2026. Dan selalunya kalau masuk competition ni, first competition tu selalunya saya akan warm up dulu tau. Kita akan warm up dulu. Tapi kali ni tak ada warm up. Kali ni kita terus henjut, terus bagi condition yang padu punya. Kalau ikut warm up kita hari tu, waktu bulan 6 Mr. KL 2026. Tapi Mr. KL tunda bulan 9. So Hong Kong ni tak ada warm up, kita terus henjut. So hari ni saya nak buat shoulder workout. Dan sama-sama lah tengok condition 2 minggu sebelum competition Hong Kong, okay? So sementara tu, tadi Daily Bekal baru hantar kat saya mail. Kalau korang boleh tengok. So saya berterima kasih dekat Daily Bekal sebab bagi mail yang memudahkan saya. Kalau macam tahun lepas saya pergi competition luar negara dekat Filipin, kalau korang yang follow saya banyak masak ayam, masak nasi, letak dalam vacuum pack, bekukan. Kira buat sendirilah, manual. Tapi kali ni tak ada manual, kali ni Daily Bekal dah siapkan. So saya just bawa beberapa pack, panaskan. Dan senanglah, memudahkan sikit. So tak ada nak kalut, nak masak, nak vacuum pack, nak simpan dalam beku, nak keluarkan balik. So dah mudah dah. Cuma ada lah beberapa makanan yang saya perlu tambah. Contoh macam ubi. Sebab Daily Bekal dia tak ada ubi. So saya kena masak sendiri, bawa ubi sendiri. Dan mungkin daging ke apa. So yang ni dia dah siap dengan ikan ada, ayam ada, sayur pun ada. So terima kasih Daily Bekal. So tanpa melenggarkan masa lagi guys, jom tengok shoulder workout untuk hari ni. Dan sama-sama lah kita nantikan. Let's go. Test 1 2 3 1 2 3. Okay guys, so hari ni saya buat shoulder workout. Kita tak ada editor dan tak ada videographer ni. Editor saya lah, tak ada videographer. So marilah tengok. Minggu depan competition. Let's go. So untuk yang tak tahu, dulu saya ada masalah shoulder. Bukan masalah lah, saya pernah injured shoulder beberapa kali. Shoulder saya dislocate, terkeluar. So lepas dislocate tu lah baru saya mulakan dengan warm up, dengan stretching dulu. So yang ni kita just buat untuk rotator cuff je, bagi shoulder dalam ni panas sikit. Kalau tak macam sebelum ni tak ada. Sebelum ni dia terus henjut dia kan. Bila dah kena barulah ada kesedaran. So untuk korang saya recommend untuk warm up dulu, apa-apa exercise untuk bagi badan kita panas, bagi badan kita dalam keadaan bersedia untuk kita push. So saya masih merancang sama ada competition nanti nak ikat rambut ke ataupun nak biar terbuka je. Cuma bila terbuka tu dia kena pakai minyak ambut dah. Sebab kalau tak pakai minyak ambut nanti dia tutup mata kang aku duk flag rupanya dah tak nampak juri dah. So saya masih survey lagi. Kalau ikat ni pun okey juga. Cuma entah, tengoklah macam mana. Korang rasa macam mana guys? Kalau ada orang yang rambut panjang, cuba bagi pendapat. Ataupun korang rasa macam mana? So dah warm up, kita masuk kepada first exercise guys. First exercise selalunya saya akan buat side lateral dulu. Side lateral tapi saya akan pakai kabel. Cuma kalau orang guna kabel barulah saya pakai dumbbell lah. Bang, kenapa tak start dengan dumbbell press? Kenapa tak start dengan pressing? Kenapa lateral? Sebab saya punya shoulder belah depan ni dah cantik dah. Cuma saya punya shoulder belah tepi ni dia tak rounded. So saya workout dan lebihkan mana yang saya kurang tu dulu. Okay. Tanpa melengahkan masa lagi, first set. Yang ni kita akan buat 4 set lateral macam saya cakap lah. Sebabkan dia kurang, dia weak dekat saya punya badan. So kita lebihkan 4 set. Yang ni saya pakai 14 kilo. Tapi 14 kilo kabel tak seberat dumbbell lah. Dumbbell lagi solid.
Ah. Four, five, six, seven, eight, nine. Ah. Oh. Ah. Oh. Saya nak buat last set, so selalunya kalau macam main seorang ni tak ada apa-apa support, last set tu saya akan buat drop 2 lah. Masuk drop 2. Contoh macam first pump ni saya akan buat 16 kilo, tengoklah 8 ke 10 rep. Lepas tu saya kurangkan 2 plate ke atas lah, saya kurangkan bagi ringan sikit supaya saya nak maximize saya punya pump sebab tak ada support, main seorang kan. So itulah cara saya buat. Tapi selalunya saya akan buat last set dia lah, bukan set pertama, set 2, set 3 tak payah. So ni 4 set, set yang terakhir lah saya akan buat. So yang ni pun saya akan buat 4 set. Ni first set lah. Dan saya dapati lah, bila saya buat pressing kan, dia macam ada something wrong tau. Dia susah nak tangkap. Dia rasa tapi dia tak full padat. So saya kena buat, selalunya saya buat dumbbell, tapi dah hujung-hujung ni saya tak nak pakai dumbbell. Saya lebih kepada machine dan fokus pump je. So saya akan buat super set lah. Press dan juga front raise untuk shoulder belah depan lah. Specialize untuk shoulder belah depan. First set.
So marilah kita tengok pump dia macam mana. So guys, yang ni saya buat 3 set je. Kenapa saya buat 3 set? Sebab semalam saya buat bicep. So bila tarik tu dia ada pakai muscle bicep tau. So dia agak kacau sikit performance. So saya buat 3 set dia cukup. Dan untuk yang tak tahu, saya dah lama gila tak main shoulder workout. Tak buat shoulder workout dah, full shoulder workout. Selalunya kalau saya buat shoulder, saya buat macam chest dengan front depth, shoulder depan dengan tepi. Kalau back dengan shoulder belakang macam ni lah. So dia tak ada shoulder day, saya buat push pull lah. Okay. So sebabkan 2 minggu ni, minggu depan nak pergi competition. So jadual tu saya kena ubah 2 minggu sebelum competition. Sebab apa? Sebab saya tak nak, selalunya kaki saya main hari Rabu, competition hari Sabtu. So bila kaki ni selalunya lambat tau recovery dia. So 3-4 hari. So bila saya buat Rabu leg, Sabtu competition, nanti dia tak habis sakit lagi. So kacau performance saya atas stage. So saya tukar jadual. So minggu depan leg day saya hari Isnin. So Isnin ke Sabtu tu lama lah. So saya akan make sure kaki saya dah betul-betul recovery, baru best untuk kita fight atas stage lah. So sebab tu lah saya tukar jadual. Tu yang tiba-tiba ada shoulder workout. So marilah kita second set. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada exercise seterusnya. So inilah next exercise. Yang ni saya buat 4 set. Kenapa ni 4 set? Sebab ini, bila saya buat ni, rear delt yang paling rasa. Nama exercise ni face pull Dia untuk shoulder sebelah belakang ni. Bila saya pegang dia dah tangkap. Korang tengok kat belah sini kan. Ni saya tak letak tension. So bila saya letak tension, nampak? Dia dah stretch lah. Dan bila tarik ke dahi. Make sure pijak untuk tahan badan kita.
Macam inilah guys. Hidup perlu diteruskan. Kau suka ke kau tak suka ke, setiap chapter mesti dilalui. Lepas muka surat 2, tak boleh terus muka surat 4. Mesti kena lalui 3. Walaupun kau tak suka dan kau tak nak. Let's go. So kita dah habis lah shoulder workout untuk hari ni. So saya tak tahu apa ni, sama ada minum letak protein dan shake dengan blend adalah dua benda yang beza. Dan saya tak boleh kalau tak blend. Memandangkan saya hari-hari ada kat gym ni. So dia blend tu dia lagi double tau dia punya sedap dia. So korang kena try juga lah. Tapi kalau rajin lah, kalau tak rajin, nak tak nak kena shake lah kan. Protein yang saya pakai semestinya lah dah bukan MMX lah. Saya dah keluar MMX kan. Satu scoop dah cukup dah guys. Saya pakai satu scoop je lepas workout. So guys, alhamdulillah kita dah settle untuk hari ni shoulder workout. And semestinya selepas saya workout, saya akan make 1 scoop of protein daripada On The Go. Yang ni bukan whey, yang ni soy isolate. So kalau untuk orang yang nak minum protein tapi nak cari protein kan kadang protein harga mahal, saya sangat-sangat recommend boleh pakai brand ni. Nak paling padu boleh ambil coffee hazelnut, okay. Tapi kalau korang suka manis, boleh ambil salted caramel. Dekat mana dapatkan? Korang boleh pergi je dekat TikTok saya, tekan buka TikTok Hazim Sazali. Korang beli dekat beg kuning tu. Make sure beli dengan saya tau, jangan beli online. Tapi saya ucapkan terima kasih banyak lah sebab beli dengan saya, support saya. Alright guys. So 1 scoop. Untuk apa protein ni? Untuk bantu recovery bila kita dah workout tu, muscle dah koyak semua. So inilah cara dia. The bestest. Okay guys, so InsyaAllah hari ni kita jumpa lagi untuk next video. Sama ada video peak week. Uish, peak week dah doh. Ataupun kalau saya tak sempat buat video peak week, saya akan buat day 1 competition day Hong Kong. Alright guys, terima kasih. Yang belum subscribe, jom buat subscribe dulu. Bye. Assalamualaikum.